Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku. Salam UiTM Johor Kampus Simfoni Alam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat teruskan lagi siri podcast kita, iaitu Suara UiTM Johor, Tuntas dan Inklusif, di mana insya-Allah hari ini kita akan membincangkan lagi satu topik yang menarik yang akan dikupaskan oleh panel-panel yang hebat insya-Allah. Jadi saya selaku moderator, saya Khadijah Amira binti Abdul Rashid, yang akan bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan tajuk kita, iaitu jom terokai pandangan Islam, saya introvert atau antisocial. Jadi insya-Allah topik ini ataupun isu ini akan dikupaskan oleh dua orang panel kita, di mana panel pertama kita ada di sini Dr. Nur Badriah binti Ali, iaitu pensyarah kanan daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan Johor. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Sihat Doktor? Sihat. Alhamdulillah. Dan kita ada seorang lagi panel, yang mana panel ini juga daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary, iaitu Dr. Muhammad Azizur Rahman bin Ramli. Ya Doktor, selamat datang Doktor. Sihat ya Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah topik kita hari ini sangat menarik untuk kita kupaskan bersama insya-Allah. Jadi bila kita dah jemput panel-panel yang hebat, kita akan bincangkan juga tentang isu yang boleh dikupaskan atau dibincangkan bersama-sama pada hari ini. Jadi untuk topik kita pada siri podcast kali ini, insya-Allah kita akan bincangkan berkaitan dengan satu topik yang berkaitan dengan jom terokai pandangan Islam, saya introvert atau antisocial.
Jadi sebelum kita mulakan kepada kita punya sesi pada kali ini, mari kita lihat kepada soalan yang pertama yang kita akan ajukan kepada panel pertama kita, iaitu Dr. Nurul Badriyah. Jadi soalan ni Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan introvert dan antisocial, dan bagaimana sebenarnya Islam ni melihat kepada kedua-dua konsep ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih moderator. Alhamdulillah, tajuk kita menarik hari ni. Introvert dan juga antisocial. Nampak macam sama, tapi kita nak kupas lah, betul ke? Sama ke? Ataupun dia berbeza lah. Mungkin kalau antisocial ni kita biasalah dengar kan. Tapi kalau macam introvert ni, lately lah, akhir-akhir ni baru je kan. Kita punya generasi ni macam, oh saya introvert, saya extrovert. So kita nak tahu apa benda sebenarnya introvert ni kan. Okey, jadi secara umum lah, personality manusia ni dia berbeza-beza. Ya, betul kan Doktor? Kita ni memang dilahirkan tu tak ada orang pun yang sama. Walaupun orang tu dia kembar, tapi dia tak sama perangai. Kan? Walaupun dia adik-beradik, mak sama, ayah sama, tapi perangai dia beza. Jadi disebab itulah memang Allah jadikan kita ni beza-beza. Jadi daripada sudut psikologi ni kita faham yang manusia ni dia ada pelbagai jenis lah, ataupun manusia yang berbeza-beza, iaitu yang pertama biasanya kita ada introvert. Introvert ni biasanya orang kata orang yang suka duduk sendiri, refleksi sendiri. Lepas tu dia selesa dengan suasana yang macam tenang. Tenang, tak ada suka hiruk pikuk. Macam kalau boleh satu hari tu tak nak jumpa orang. Itu biasa introvert Ada orang jenis macam tu. Lepas tu ada juga orang yang jenis extrovert. Extrovert ni di sebaliknya lah. Kejap dia jumpa orang, dia nak tanya khabar kan, dia bercakap. Jadi kalau kita jumpa dia tu riang-ria je. Itu adalah extrovert lah. Biasalah kita punya audience pun biasa adalah perangai macam ni kan. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Kadang duduk dalam satu pejabat beza-beza perangainya kan. Itu adalah extrovert lah. Jadi kita nak cakap personality. Introvert ni adalah satu personality orang kan, yang dia rasa macam suka duduk sendiri, dia suka macam tak nak jumpa orang. Okey, pergi pula kepada antisocial. Kita tengok pada perkataan tu sendirilah, antisocial. Antisocial ni dia sebenarnya kita bawa dua maksud lah. Definisi dia boleh bahagi pada dua. Antisocial ni kalau yang general. General ni adalah orang yang tidak suka bersosial. Itu general. Orang yang tidak suka bersosial, tak suka jumpa orang, tak suka cakap dengan orang. Dia nak menyendiri. Tapi menyendiri dia tu luar biasa dengan introvert ni tadi. Introvert ni dia tidak sampai rasa membenci nak jumpa orang. Dia tak sampai rasa macam dia tak suka nak jumpa orang. Tapi dia tak macam antisocial lah. Tapi antisocial ni dia lebih kepada yang negatif. Duduk, tak nak jumpa orang, fikir benda bukan-bukan. Itu antisocial. Berjumpa dengan orang tu satu benda yang macam bagi dia membebankan. Itu adalah antisocial lah. Jadi dia beza dia ada beza. Kat sini saya nak cakap tadi ada perbezaan definisi tu. Kalau daripada sudut psikologi dengan perubatan, kita tak ambil lah maksud antisocial tu. Sebab antisocial yang dimaksudkan oleh psikologi dan perubatan tu adalah sesuatu yang lari daripada norma-norma sosial. Kita tak refer yang tu Sekarang kita refer kepada definisi umum, iaitu seseorang yang tak suka kepada sosial, tak suka jumpa orang, tak suka keluar daripada bilik, nak menyendiri, nak nak dengan diri dia aja. Kalau orang Melayu kita panggil apa kesumbang macam tu lah tak nak jumpa orang. Mak kata suruh keluar, tak mau dia. Kan? Dia jumpa salam orang, tak mau dia. Itu adalah antisocial lah. Jadi dia beza. Boleh nampak beza dia. Introvert ni dia just suka je duduk keadaan tenang-tenang, lapang-lapang, tengok sawah padi apa semua. Tapi ada masa dia jumpa orang juga, ada personality yang menyenangkan. Itu introvert. Tapi antisocial ni dia berbeza. Dia memang tak nak jumpa orang lah. Alhamdulillah, terima kasih untuk maksud dari segi konsepnya lah, berkaitan dengan introvert tu apa dan juga antisocial tu apa. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya masa dalam kisah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ataupun baginda sendiri pun pernah berada dalam situasi menyendiri, dan pada masa yang sama juga baginda pun sebenarnya hidup bermasyarakat.
Di mana kalau baginda tu bersendiri, baginda akan pergi ke Gua Hira, akan orang kata bermuhasabah diri, akan mendekatkan diri pada Allah. Tapi pada masa yang sama, baginda juga akan bermasyarakat. Maksudnya akan menyebarkan dakwah, akan orang kata memimpin umat, akan bergaul dengan para sahabat dan macam-macam lagi. Jadi itu kita nampak bagaimana kehidupan baginda suatu ketika dahululah. Jadi untuk soalan yang seterusnya, mungkin kita akan beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Muhammad Azizur Rahman, berkaitan dengan adakah menjadi introvert itu bercanggah dengan tuntutan Islam untuk kita bergaul dan bermasyarakat. Silakan Dr. Terima kasih kepada moderator. Yang pertamanya, setelah kita melihat penerangan definisi tadi, kalau kita lihat daripada sini, iaitu secara umumnya tidak bercanggah dengan Islam kalau pribadi introvert tersebut. Tetapi kerana Islam ni dia mengiktiraf pribadi ataupun kemampuan individu tu berbeza-beza. Oleh kerana tu ada setengah daripadanya yang bersifat extrovert seperti tadi. Allah jadikan kepelbagaian sifat manusia itu sendiri. Tetapi pada masa yang sama juga ada wujud kelompok antisosial kan. Antisosial yang tidak mahu bergaul, macam kera sumbang tadi kan doktor. Jadi apabila menjadi golongan antisosial tadi, sudah tentu kita tidak berhubung lagi dengan masyarakat. Jadi di situ tanggungjawab sosial tu seperti kita menghubungkan tadi silaturahmi dan juga amar makruf nahi munkar. Bila kita tak bergaul, maka tidak tertunailah hak tersebut. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Rasulullah bersabda al-mu'min allazi yukhalitu an-nas wa yusbiru ala adahum khairu min allazi la yukhalitu an-nas wa la yusbiru ala adahum. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang bergaul dengan manusia ni dan bersabar atas kelakuan mereka, bersabar atas kata-kata mereka, tingkah laku mereka ni, mereka ini lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas perangai dan tingkah laku mereka. Jadi kesimpulan daripada hadis ni nak menunjukkan kita kena banyak sabar. Bila kita bergaul dengan manusia ni kena banyak bersabar kan. Jadi kalau ciri-ciri macam extrovert, bila bergaul dengan manusia dia bersabar. Introvert juga bila bergaul dengan manusia juga bersabar. Jadi bila kita extrovert bergaul dengan introvert pun turut kena bersabar juga. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bergaul dengan masyarakat tersebut. Jadi ini menunjukkan keutamaan kita untuk berinteraksi dalam masyarakat itu sendiri. Jadi penting kita menghubungkan, khususnya menghubungkan tali silaturahmi dan juga hubungan dalam masyarakat. Itulah buat penggunaannya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Azizur untuk orang kata perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Dan kita bersama dengan Suara UiTM Johor, tuntas dan inklusif. Dan insyaAllah berdasarkan kepada orang kata perkongsian daripada Dr. Nurul dan juga Dr. Azizur, sebenarnya banyak yang kita boleh belajar berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan introvert itu sendiri dan sebenarnya apakah itu antisosial. Tapi pada masa yang sama sebenarnya kita jangan salah faham dengan konsep introvert itu sendiri. Sebab introvert itu sebenarnya tidak bercanggah dalam Islam. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan introvert itu pada situasi-situasi yang sesuai. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada panel kita, Dr. Nurul Badriyah, berkaitan dengan mungkin doktor boleh kongsikan satu atau dua kisah berkaitan dengan para sahabat berkenaan dengan keseimbangan antara bergaul dan juga bersendiri.
Mungkin ada kisah-kisah para nabi dulu, para sahabat dulu mungkin yang boleh dikongsikan untuk kita tahu introvert ni boleh ke tidak, ataupun masa zaman para sahabat itu wujud dah ke konsep introvert. Silakan doktor. Okey, terima kasih untuk soalan moderator. Tadi sebenarnya saya macam tertarik sikit lah huraian daripada Dr. Azizul berkenaan dengan kalau kita bersabar tu kita kira yang lebih baik lah, menjadi Muslim yang lebih baik. Kiranya kalau introvert ni agaknya pahala dia lebih besar lah kan kalau dia cuba bergaul dengan orang kan. Bila dia dah lawan diri dia tu untuk jumpa orang, tegur apa semua kan, sambung silaturahim, pahala agaknya lebih besar lah daripada orang yang Allah memang jadikan dia naturally suka berkawan dan lain-lain kan. Jadi saya rasa tertarik lah hari ni, saya rasa macam saya dapat input baru lah kan. Okay, kita nak balik kepada kisah para sahabat. Sebenarnya sahabat pun macam kita juga kan. Orang zaman sekarang ni ada perangai pelbagai-bagai, ada cerita yang pelbagai-bagai. Dan satulah saya nak petik ada satu kisah. Kita cerita-cerita lah kan, santai-santai. Ada kisah tentang seorang sahabat Nabi ni namanya Hanzalah. Okay? Hanzalah ni dia ni satu hari tu dia rasa macam tertanya-tanya pada diri dia. Dia rasa macam bersalah pada diri dia. Agak kenapa dia rasa bersalah ni kan? Sebabnya dia kata dia duduk kalut-kalut jumpa kat Abu Bakar lah kan. Abu Bakar waktu tu dia kata, Abu Bakar, aku rasa macam aku dah munafik. Dia kata macam itu kan. Nafaqah Hanzalah dia kata. Lepas tu pelik lah Abu Bakar ni. Kenapa kata kat diri sendiri munafik? Munafik ni tahu kan, rasa macam hipokrit lah kalau kita cakap bahasa sekarang kan. Jadi dia datang dia cakap Nafaqah Hanzalah. Dia macam panik. Lepas tu Abu Bakar pun macam kenapa dengan Hanzalah ni? Lepas tu Hanzalah pun kita cerita bahasa santai supaya kita dapat grab lah kisah ataupun tauladan di sebalik hadis ni. Jadi Abu Bakar pun tanya dia, kenapa sebenarnya? Okay. Lepas tu dia kata, aku ni bila duduk dengan Rasulullah kan, aku rasa macam aku tengok syurga dengan neraka tu depan mata aku. Dia cakap macam tu kan. Sebab Rasulullah ni bila cerita pasal syurga, pasal neraka, kita rasa nak jadi baik lah sahabat tu masa tu. Tapi bila dia dah balik dekat keluarga dia dah balik kat kawan-kawan kita, macam kita lah kan, masa dengar kuliah maghrib tu main alim kan. Lepas tu bila dah balik kan, dah hilang semua kan. Itulah maksud Hanzalah ni. Jadi dia berasa bersalah. Okay? Hanzalah ni rasa bersalah, tu yang dia mengadu dekat Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar ni pula, dia bukan waktu tu dia tak tahu nak bagi solution direct. Lepas tu dia kata, aku pun macam tu juga. Kan Abu Bakar pula cakap macam tu. Kenapa? Aku pun macam tu juga, dia cakap. So dia tambah panik dua orang tu. Okay? Jadi dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pun tanya, Hanzalah kenapa? Dan macam tu kan. Lepas tu dia pun cakap, dia ulang lagi, Nafaqah Hanzalah. Betapalah paniknya dia tu kan. Sama ada dia macam, aku ni betul ke tak? Aku ni kalau duduk dengan keluarga agaknya lara lah apa semua kan. Aku rasa bersalah, berdosa kan, macam tu. Lepas tu kiranya Rasulullah pun cakap lah, ya betul. Rasulullah kata bila kau duduk dengan aku, memang malaikat akan menaungi, malaikat akan bersama kita dan lain-lain. Tapi Rasulullah kata, walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Kan Rasulullah cakap macam tu. Tapi Hanzalah ada masanya begitu, ada masanya begini. Apa maksudnya? Agak-agaknya kan Rasulullah kata kat kita, memang kita ni manusia, naik turun kita punya iman tu. Yang penting kita kena tahu keseimbangan. Waktu kita dengan keluarga, masih juga hati kita mengingat pada Allah. Waktu kita bersama dengan halaqah majlis ilmu dan sebagainya, lebih lagi kita akan mengingat pada Allah. Jadi sa'ah wa sa'ah yang Rasulullah cakap tu sangat penting untuk hidup kita. Ada masa, itulah juga kalau introvert kan, kita kata ada masa nak menyendiri, ada masa nak muhasabah. Sebenarnya bagus sebenarnya perangai muhasabah ni. Sedangkan Sayyidina Umar pun bercakap kat kita kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kan? Hisaplah diri kita ni sebelum orang lain hisap kita. Jadi ada masa kita duduk sendiri, ingat muhasabah apa benda yang kita buat. Itu perangai yang baik sebenarnya untuk introvert kan. Tapi ada masa sa'ah wa sa'ah, Nabi kata ada masanya kena bergaul dengan orang, ada hak orang lain yang kita kena tunaikan lah. Jadi saya rasa itulah cerita yang kita rasa macam perlulah kita ambil untuk kita tahu adanya keseimbangan, ataupun kita panggil dalam komunikasi Islam tu kita panggil satu konsep tawazun, seimbang kan, balance. Hamba yang baik juga khalifah yang baik kan. Kalau asyik hamba yang baik kan, berzikir apa semua bagus sebenarnya kan. Tapi
bila dia bergaul dengan masyarakat itu lebih baik kan, sebab kita jumpa orang baru kita sabar kan. Dengan diri sendiri kita tak payah sabar. Kan, duduk sendiri, cakap sendiri, tak ada apa kan. Makan lah, nak tidur lah kan, nak baca buku lah. Jumpa orang dah start nak kena sabar. Okay, jadi itulah cerita yang mungkin boleh kongsi, yang boleh kita ambil sikit lah manfaat daripada kisah Hanzalah tadi. Okay. Okay, Alhamdulillah, seronok dengar kisah Hanzalah tadi, di mana mungkin dalam kalangan kita mungkin akan fikir, oh kita tak nak keduniaan, kita nak menjadi orang yang dekatkan diri pada Allah, yang orang kata macam panel kita cakap tadi, nak berzikir, nak beribadah 24 jam. Sebab apa? Sebab kita tak nak lawa, kita tak nak kita ni sampai orang kata lupakan akhirat dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita perlu kepada keseimbangan itu, di mana bila ada masa untuk kita menyendiri, kata panel kita boleh bermuhasabah. Sebenarnya muhasabah ni setiap hari kita kena self reflect semula. Tetapi pada masa yang sama kita boleh orang kata bermasyarakat, bergaul dengan orang, mengikut kadarnya. Janganlah keterlaluan, tetapi orang kata masih mengikut kepada perspektif Islam ataupun perspektif syariah. Jadi satu kisah daripada Hanzalah tu sebenarnya kita boleh jadikan sebagai orang kata panduan kita lah, di mana kita boleh bermasyarakat, kita boleh bergaul, tapi pada masa yang sama nak rasa introvert tu pun bagus, tetapi biarlah seimbang ataupun tawazun tadi. Alright. Okay, jadi kita sambung pula kepada panel kita yang seterusnya, iaitu kepada Dr. Azizur Rahman, di mana ada juga soalan bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti sama ada diri kita ni boleh tergolong dalam golongan antisosial ataupun sebenarnya kita ni introvert. Jadi insyaAllah kita akan kupaskan perbincangan ini daripada panel kita, iaitu Dr. Azizur Rahman. Silakan Doktor. Terima kasih banyak atas soalan tersebut. Jadi sebelum saya jawab soalan yang tadilah kan, kita tengok pada uzlah tadi. Ada orang yang macam nak uzlah je kan, uzlah mengasingkan diri dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat uzlah yang terbaik walaupun mengasingkan diri itu sebenarnya uzlah dari sudut kita menahan perkara-perkara yang negatif je. Seperti contoh sifat-sifat mazmumah kan. Sifat-sifat mazmumah diri kita, sifat-sifat cuai diri kita tu kita uzlah dari situ. Tapi tidaklah kita boleh mengasingkan diri secara totalnya. Kerana kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila kita sayang kepada Rasulullah ni, kita cinta kepada Rasulullah, kita selawat sambil-sambil kita berseorangan tu kita selawat kepada Nabi. Jadi bila kita selawat kepada Nabi tu dia akan automatik, doktor. Dia akan jadi nak ikut kepada Nabi. Dia rasa sayang kepada Nabi, dia rasa nak bersama-sama Nabi kan. Jadi Nabi SAW dia bersabda, dia kata la yahillu li muslimin ayyuhajru akhahu fawqa thalath layalin. Rasulullah kata tidak halal bagi seorang Muslim tu dia boykot, ataupun kita tak boykot teruslah perkataan ni, ataupun dia menjauhi lah, tidak bertegur sapa lah tidak bertegur sapa dengan saudara dia lebih daripada 3 malam. 3 malam lebih daripada 3 malam. Okey, kemudiannya kalau dia bertemu, ada orang yang bertemu yaltaqiyani fayu'radu hadha wa yu'radu hadha. Nabi kata apa? Kalau mereka berdua ni bertemu, saling berpaling antara satu sama lain. Perkara tu tak boleh. Tak boleh. Maksudnya kalau kita jalan, seorang kawan kita tu, kalau dia boykot kawan tu kan, dia jalan, yang ni pergi ke wing sebelah ni, yang ni pergi wing sebelah sana. Tak bertegur siapa. Oh, itu tak boleh. Rasulullah kata tak halal, tak boleh kata. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Rasulullah kata wa khairuhal ladzi yabda'u bisalam. Dan bagus bagi keduanya antara siapa yang memulakan salam tersebut. Jadi kalau kita ada masalah dengan kawan, contohlah masalah salah faham dan sebagainya, ataupun lama tak jumpa,
dia awkward lah. Jadi kita gosok apa kan. Lagi introvert Lagi lah. introvert pula kan. Jadi sebab itulah kita kena orang yang terbaik pun dia memulakan salam. Dia mula salam. Jadi sebab tu kita kena mulakan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan. Jadi bila kita beri salam tu dia terbukalah tidaklah kita jadi sebagai seorang yang antisosial. Dan tak jawab dosa kan. Tak jawab dosa. Nak tak nak kena jawab Jawab juga. Walaupun mungkin hati tu macam tak nak lagi kan berbaik lagi. Ingat sambung boykot dah Ah. tak jawab. Tak jawab. Okey, yang keduanya iaitu kalau kita tak tekan kembali pada soalan tadi, kita tidak menjadi sebagai orang antisosial iaitu kita tengok balik kepada tanggungjawab sosial kita, seperti adakah kita ni mengelak daripada solat jemaah. Sekurang-kurangnya kita pergilah solat jemaah tersebut. Solat jemaah, kalau lelaki lah lelaki kena solat berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Kalau orang perempuan, wanita, dia boleh solat berjemaah dengan kaum keluarga dia. Itu. Dan kalau boleh, kalau dalam adat Melayu kita lah biasanya kita pergi sekeluarga, pergi ke mana? Pergi masjid surau pada malam Jumaat. Baca Yasin bersama-sama dan tahlil bersama-sama, buat arwah, memberi arwah dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perkara yang dapat memupuk, mengajar kita supaya boleh tidak menjadi orang yang antisosial. Okey, dan yang ketiganya iaitu bukan kita mesti peduli kepada rasa hati tersebut. Dia automatik bila kita sayang kepada Rasulullah, dia automatik rasa macam nak jaga semua orang. Sebab Rasulullah ni dia sayang kepada siapa? Sayang kepada anak-anak yatim dan lain-lain lah. Jadi Rasulullah kata Rasulullah kata man lam yahtamu bi amri muslimin falaysa minhum. Dan Rasulullah kata siapa yang tidak tidak mengambil berat tentang orang-orang Islam, maka dia bukanlah di kalangan orang Islam tersebut. Jadi kita kena ambil berat tentang urusan-urusan kita di kalangan sesama Islam kita. Jadi dan yang terakhirnya yang ketiga tadi disambung oleh hadis Nabi SAW. Bagaimana tips lah sedikit supaya kita tidak menjadi antisosial tadi, iaitu Rasulullah kata ya ayuhan nas, wahai manusia, ifsyus salam, sebarkanlah salam. Kita jumpa mana-mana terus Assalamualaikum. Yang kedua wasalul arham, dan kita sambungkanlah tali silaturahmi. Kita berkunjung ke berkunjung masa hari raya, berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, dan juga wa'atul ta'am, dan berikanlah makan. Jadi kita belanja kawan-kawan kita. Introvert pun boleh juga belanja. Extrovert pula lagi. Lagi tak nak suruh, lagi belanja. Belanja gula-gula, belanja nasi lemak, belanja kuih kan. Apa Rasulullah kata lagi? Wasallu bil lail, dan solatlah pada waktu malam, waktu wan nasu niyam, waktu ketika manusia tengah tidur. Tadkhulul jannah, masuk syurga dengan sejahtera bisalam. Nanti bila solat malam tu kita doakan sahabat-sahabat kita. Jadi tak antisosial lah begitu. Kerana dalam hati kita tu dah ada rasa sayang kepada sahabat-sahabat, pada sesama Islam dan sesama manusia juga. Jadi itulah bagi menjawab persoalan tadi. Okey, Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam Suara UiTM Johor, tuntas dan inklusif. Dan terima kasih kepada panel kita Dr. Muhammad Azizur Rahman atas kupasan yang sangat menarik, yang sangat best untuk kita jadikan sebagai orang kata panduan hidup untuk kita apply dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Saya tertarik sebenarnya bila Dr. Azizur kata kalau kita contoh bermasam muka, kita boykot kawan kita boykotlah sesiapa. Tapi apa yang Islam ajar pada kita, jangan dah lebih daripada 3 malam. Kalau rasa dah lebih daripada 3 malam tu,
kita fikir-fikirkan, carilah solusi supaya orang kata hubungan silaturahmi itu tidak terputus, dan insya-Allah sebenarnya kita boleh menjaga orang kata hubungan sebagai seorang rakan sekerja, sebagai orang kata ahli keluarga dan sebagainya lah. Jadi perkara itu juga memberi impak juga kepada saya untuk kita sebenarnya improve, kita baiki diri kita. Sebab kadang-kadang ni kita ni setiap hari kita jumpa dengan manusia, dan bila kita berjumpa dengan manusia ni kadang-kadang ada je salah faham, ada je orang kata ni lah perkara yang membuatkan kita ni macam tak bersetuju dengan orang kata orang sekeliling kita. Dan mungkin pada waktu itu kita ambil inisiatif untuk kita tak nak lah dah cakap dengan dia, tapi kita ada hadnya, sampai tahap macam mana yang kita tak nak bertegur dengan orang sekeliling. Jadi kita bermuhasabah lah dengan diri kita, kita ambil dari sudut pandang yang positif untuk kita bergaul semula dengan orang sekeliling supaya orang kata itu lebih mengikut kepada syariat Islam, insya-Allah. Okey, baiklah. Untuk soalan yang seterusnya, kita akan tanyakan kepada panel kita iaitu Dr. Nurul Badriah berkaitan dengan bilakah sifat menyendiri itu boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak sihat menurut Islam. Sebab tadi kita lihat pandangan panel tadi mengatakan boleh untuk introvert, ada masa untuk kita menyendiri dan ada juga masa untuk kita bersosial ataupun bermasyarakat. Tapi ada tak keadaan di mana yang kita boleh menganggap keadaan menyendiri itu adalah sesuatu yang tidak bagus menurut Islam? Jadi silakan Doktor. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya tadi suka sangat dengar penerangan daripada Dr. Azizul berkenaan dengan tips-tips Islam kan. Sebenarnya kita memang biasalah, kita kawan-kawan ni ramailah kawan yang macam kita rasa macam dia introvert lah kan, tak nak jumpa orang, lepas tu kalau jumpa orang jadi awkward lah apa kan. Tapi kalau kita tengok basic Islam aja, tadi sebarkan salam je. Jadi dengan salam tu menyebabkan kita ni rasa macam mudah lah nak dekat dengan orang nak dekat dengan kita. Jadi rasa-rasanya kalau introvert ke apa ke, dia boleh praktis lah benda tu. Kan boleh praktis, jadi lebih mudah nak dekat dengan orang kan. Simple talk lah, ataupun mula dengan salam dulu, senyum dulu. Lepas tu kan bila dah ada orang kata dia punya mood tu, baru dah boleh masuk lah kan. Jadi tu sebenarnya Islam dah ajar dah daripada segi tipsnya. Okay? Jadi tadi kita cakap tentang risiko, ataupun kita cakap macam mana menyendiri tu menyebabkan dia dah jadi sesuatu yang bahaya, tak bagus kan. Menyendiri tu memang kita tahulah, okay, ada masa-masa seronok kita duduk sendiri, tenang, apa semua. Lagi-lagi kalau kita kadang duduk seorang-seorang, tak nak jumpa orang, tak nak apa, sebab kita nak ketenangan kita kan. Waktu tu ada certain masa macam tu. Tapi bila dah jadi bahaya tu apabila keadaan tu dah macam makan diri kita ataupun menguasai diri kita, apabila kita macam langsung tak nak turun. Sebenarnya tajuk ni dia menarik minat saya tu, pertamanya waktu hari raya itu saya ada tengok kita punya adik-adik kita ni, generasi baru ni kan, dia letak dekat dia punya, saya tak tahulah kat media sosial dia tu, dia tulis kat situ, mak saya ni dah mengambil hak saya sebagai seorang introvert. Itu asal usul tercetus benda ni. Dia cakap dia tak tahu ke dia memaksa saya berturun jumpa orang waktu open house itu telah memberi trauma kepada saya. Dia cakap macam tu kan. Jadi saya rasa macam waktu tu saya macam Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan generasi kita apabila kita ada pemikiran macam tu? Mak suruh keluar, salam dengan makcik, salam dengan pakcik. Dia kata mak tu dah melanggar batasan dia. Mak tu dah menyuruh dia sesuatu yang dia tidak rela. Dia dah mengangkat hak asasi pula kat situ kan. Dia cakap introvert dia tu jadi tercalar. Kan? Jadi ramai orang sokong dia. Jadi kita pun macam betul lah, kita rasa lah. Lepas tu kawan-kawan lain jawab, relatable lah. Macam gitu kan budak-budak sekarang kan. Saya faham lah, saya rasa benda tu. Macam tu kan. Jadi kita tengok benda tu dia menjadi barah dalam masyarakat kita dulu. Memanglah tak suka kan mak suruh keluar jumpa kan. Ikut juga kan. Tapi kita keluar sebabnya yelah nanti kan orang tak tahu pula ada kita dalam rumah tu kan. Jadi kita keluar salam, tak kira lah muka muncung ke macam mana kan, turun juga keluar. Tapi bahaya budaya ni kita dah nampak. Itu pertama bila saya jumpa, saya rasa kita perlu kupas lah isu ni kan.
Jadi bila rasa menyendiri ni menyebabkan kita jadi bahaya tu apabila kita dah nak terlalu menjauhi orang. Kan itu kita panggil antisosial lah kan. Maksudnya tak nak langsung jumpa orang. Hatta sepupu kita pun kita tak nak jumpa. Sebab apa? Sebab kita kena bersabar. Perangai sepupu boleh tahan kan kan? Betul. Jadi kita kena bersabar dengan perangai dia tu, jadi tak nak jumpa. Kan? Bila dah langsung tak nak jumpa, tak nak keluar, tak nak apa, itu bahayalah. Jadi generasi ni kita, budaya ni kita kena buang lah. Maksudnya kita kena jangan bagi ramai-ramai lah rasa relatable tu kan tadi. Jangan ramai-ramai tu rasa sokong dengan perbuatan tu. Tak ada hak asasi manusia apa tak. Kan kita kalau introvert tu betul, mak kita mungkin faham perangai kita tak nak ni kan. Doktor kata kita boleh tahu perangai anak kita yang kadang tak nak jumpa orang, bila jumpa orang merah padam mukanya tu anak kita introvert lah tu kan. Susah kan, awkward je kalau jumpa orang. Tapi kita kena ajarkan kan donasi Islam, nilai-nilai Islam. Agak-agak kita lah kan, Rasulullah tu dia extrovert ke tak kan, dia pun mestilah ada sifat malu. Nabi ni orang paling malu kan. Tapi macam mana dia boleh seimbangkan, dia boleh balancekan tu sampai kan dia jadi orang yang paling disenangi kan. Kalau kita nak kata takkan Rasulullah tu extrovert kan, happy sana happy sini, tak, dia mesti ada dia punya sifat introvert dia tu, nak baca, nak apa, nak muhasabah diri. Sedangkan Rasulullah pun beruzlah masa mula-mula dapat tu. Jadi kita tahu perangai Rasulullah ni memang suka menyendiri. Dia bertafakur, berzikir. Tapi macam mana orang yang sama tu tadi menjadi orang yang paling menyenangkan di dalam masyarakat dan menjadi juga asbab bagi orang suka kepada Islam. Kan maksudnya dia macam boleh jadi orang lain kan. Waktu dia menyendiri tu dia ingat pada Allah, dia berselawat apa semua. Tapi pada dia jumpa orang tu dia mulalah dengan tadi perintah Allah, kena pergi solat jemaah, kena pergi melunaskan tanggungjawab dia sebagai ketua, sebagai jiran kan. Kalau saya ni jiran kiri kanan semua Cina kan. Kiri kanan depan semua Cina, tak ada Melayu lah kat kawasan rumah saya tu. Tak tahu saya tiba-tiba ada kat situ kan. Tapi kita lah yang kena sebarkan salam tu kan. Maksudnya kita lah yang kena tidaklah Assalamualaikum kat dia. Maksudnya kita menegur dia. Dia pun rasa Islam tu mudah didekati. Dia pun suka kan main dengan kita. Kita pun maksudnya bertegur sapa dengan kita kan. Anak-anak kita main dengan anak dia apa semua. Tak ada masalah. Jadi itulah kita nak cakap, jangan sampai kita terlalu menjauhi manusia. Jangan sampai kita rasa kita ni asing dari manusia, sebab dia akan bawa benda yang sangat negatif dekat dalam diri kita. Bila duduk seorang tu mulalah fikir yang bukan-bukan, mulalah yang tak bagus datang. Lepas tu yang paling penting, syaitan pun datang kan, membisikkan benda-benda yang tak bagus pada kita. Jadi jangan sampai dia memberi mudarat kepada kita lah. Jadi mulakan langkah dengan berjemaah. Kalau ada orang kata kalau introvert tu susah sangat nak bertegur dengan orang kan, orang pergi kacau bubur lambuk, kacau lah, tak payah cakap pun. Kacau bubur lambuk ni kan, orang potong bawang tak payah cakap pun, datang potong kan. Kalau dengar orang panas-panas sikit, diam je lah kan. Tapi kita boleh. Maksudnya kita masuk, kita jumpa orang. Itu antara yang kita cakap tadi lah. Jangan sampai kita punya rasa nak menyendiri tu menyebabkan hilang rasa jemaah ni. Kan sebab Allah suka kita dalam keadaan berjemaah. Okay? Okay, Alhamdulillah, jawapan yang sangat saya rasa jelas untuk kita sama-sama faham lah sebenarnya. Di mana bukanlah tak boleh orang kata menyendiri, tetapi janganlah keterlaluan. Tetapi bila kita melihat kepada situasi yang berlaku seperti mana panel yang sebutkan tadi, janganlah sampai kita kata family members ataupun ahli keluarga kita cakap yang mereka ni mengambil hak kita, hak introvert kita tu disebabkan orang kata kena bergaul. Tapi kita tak nak pun benda tu berlaku. Pada hemat saya itu adalah sesuatu yang tidak bagus, di mana sebenarnya orang-orang yang lebih berusia ataupun lebih berpengalaman ni mereka lebih banyak belajar tentang kehidupan. Jadi apalah salahnya kalau kata mak kita ni suruh kita keluar layan tetamu, kenal-kenal dengan ahli keluarga, kawan kerabat yang mana mungkin kalau kata waktu raya tu setahun sekali je kita jumpa kan. So pada waktu tu je kita nak beramah mesra, kita nak kenal, baru kita tahu sebenarnya kita ni ada saudara dekat belah sana belah sini.
Dan sebenarnya itu adalah satu perkara yang sangat bagus. Dan kalau melihat kepada situasi yang panel sendiri kongsikan, di mana kalau kata duduk kat taman tu pun bergaul dengan kiri kanan depan semuanya jiran yang daripada bangsa yang lain, daripada agama yang lain. Pada hemat saya, benda tu adalah satu perkara yang sangat bagus, sebab sebenarnya kita sendiri sebagai orang beragama Islam, kita sepatutnya yang tunjukkan bagaimana indah dan cantiknya Islam itu. Jadi kita tak nak bagi satu impak yang tidak baik ataupun bad impression kepada mereka yang bukan beragama Islam kepada kita yang muslimin. Kita tak nak yang diorang ni cakap, oh orang Islam kalau duduk dekat taman ni diorang tak nak bergaul dan sebagainya. Di mana benda tu adalah sepatutnya satu tanggapan yang perlu kita tepis. Sebaliknya, kita membawa atau mengangkatlah Islam itu bagaimana Islam mengajar untuk kita bertegur sapa, walaupun dalam simple word je. Kita tanya khabar, kita nampak dia nak keluar rumah, kita tanya nak ke mana tu, just a very simple word kan. Dan saya rasa benda tu memberi impak yang positif kepada masyarakat luar walaupun bukan beragama Islam. Jadi insyaAllah kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya kepada panel kita, Dr. Muhammad Azizur Rahman. Tadi kita bercakap sama ada menyendiri itu boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak sihat kan. Jadi sepatutnya kita kena elakkanlah. Dan untuk soalan kepada Dr. Muhammad Azizur Rahman, Doktor, apakah sebenarnya ataupun bagaimana sebenarnya Islam ni mengajar keseimbangan antara keperluan diri kita, iaitu me time. Kadang-kadang kita nak ada me time kan, kita tak nak diganggu. Kadang-kadang kita masuk office pun kita tak nak orang tahu yang kita ni ada dalam office. Kasut. Bawa masuk kasut. Kita tak buka lampu kan. Maksudnya bukan apa, sebab kadang-kadang kita terlalu banyak personal thing yang kita perlu selesaikan, sehingga kan kita macam tak nak orang kata ada gangguan lah. Jadi adakah me time itu seimbang, dan ada tak macam mana kita nak mengajar keseimbangan keperluan diri itu, dan juga pada masa yang sama kena ada tanggungjawab sosial kepada orang sekeliling kita. Di sini ada. Baik, terima kasih di atas soalan tersebut, dan juga saya amat tertarik tadi bila kita sebut tentang keseimbangan. So bila kita keseimbangan, kita lihat tadi Dr. Nurul tadi cerita juga tentang Rasulullah, sahabat, dan waktunya. Ada masa begini, ada masa begini. Ada masa untuk waktu tertentu dan waktu yang sesuai untuk tertentu. Kan? Jadi kalau saya teringat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah ni sebenarnya sangat-sangat seimbang. Rasulullah dia macam Dr. Nurul sebut tadi, adakah Rasulullah tu extrovert atau introvert? Jadi kalau kita lihat peribadi Rasulullah ni, Rasulullah yang pertama, kalau kita lihat Rasulullah sentiasa tersenyum. Tersenyum tapi tidak tersengih. Dia tidak ketawa sangat. Jadi dia menjadi satu peribadi yang amat terpuji di situ. Itu yang pertama, seimbang. Kalau kita lihat kata-kata yang lebih sesuai kat sini, seimbang lah. Okay. Jadi kalau lihat kepada me time, waktu kita bersendirian, sebab tu di awal tadi kita sebut tentang uzlah. Jadi uzlah tu mestilah waktu yang sesuai, di tengah malam. Jadi waktu me time tadi kita bermuhasabah. Ada waktu-waktu yang sebenarnya kita tidak boleh kacau lah. Contoh waktu Qailulah. Okey, waktu Qailulah di tengah hari lah biasa, dan secara ofisnya kita pun ada waktu rehat juga kan. Jadi di situ waktu me time kita lah kan. Tetapi tidak juga kita me time sepanjang waktu kan. Ada waktu-waktu kita bersama sahabat-sahabat yang lain lah dan juga kalau waktu bersama kita panggil we time lah. Tadi me time ini we time lah. We time maksudnya berinteraksi antara ahli keluarga, seperti contoh suami isteri waktu malam, anak-anak tidak boleh kacau. Suami isteri tadi, ibu ayah tak boleh kacau di biliknya. Jadi tak boleh ganggulah
dia ada adab di situ. Betul. Jadi bila kita mengamalkan adab yang di mana Nabi SAW tunjukkan, maka kita akan rasa seimbang hidup. Jadi saya nak menggambarkan seimbang tu bagaimana mengikut kita. Kalau kita tengok doktor kubah masjid di negara Arab tu berbeza dengan kubah masjid di Nusantara. Kerana kalau kita tengok kubah di masjid di tempat lain dia bentuk kubah lah atau flat saja. Kerana waktu tu tak ada hujan. Tapi kalau di alam Melayu ni, Nusantara ni, hujannya banyak. Hujannya banyak, jadi dia macam piramid sikit lah. Jadi air tu sesuai untuk air mengalir, nak turun. Jadi itulah kita boleh kata keseimbangan tersebut. Jadi introvert dengan extrovert tadi mungkin kita rasa tak boleh nak bergaul, tapi ada topik-topik yang sesuai. Contoh topik tentang perkara yang dia suka. Contoh perkara haiwan peliharaan, kan. Ada yang bertemu dia introvert tapi dia bertemu kerana kucing saja. Kerana kucing saja. Kerana pokok tanaman kalau kita yang berusia contoh akan jumpa di kebun. Topik-topik kita berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi sebab itulah keseimbangan tadi Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah Allah jadikan kamu semua ini, umat Muhammad ni adalah umat yang seimbang. Dia tidak beribadat saja, dia tidak bergaul semata-mata. Umat yang seimbang, pertengahan untuk menjadi saksi akan kebaikan, akan kita menjadi contoh kepada kemanusiaan yang lain. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasulullah itulah yang petunjuknya. Rasulullah itulah yang menunjuk cara menjadi saksi bahawa itulah yang kebaikan Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi begitulah saya rasa kita kena ambil contoh Nabi SAW. Seimbangnya Nabi dengan kita membaca banyak tentang pribadi Nabi dalam contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi sekadar itu dahululah untuk soalan ini. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Azizur Rahman atas kupasan yang sangat menarik berkaitan dengan macam mana nak seimbangkan me time tu dengan tanggungjawab kita sebagai seorang orang kata staff, sebagai seorang masyarakat di luar, di mana sebenarnya kita perlu balance. Bukanlah kata kalau dah jadi orang yang tak suka bercakap tu nak keluar rumah pun tak nak, tetapi kena juga. Tetapi biarlah orang kata seimbang. Jadi benda tu sedikit sebanyaklah orang kata perlu untuk kita ada dalam diri kita. Kalau kata sekarang ni kita rasa macam tak boleh nak bermasyarakat, kita kena belajar untuk bermasyarakat, tetapi biarlah berkadar-kadaran, jangan sampai melampau-lampau. Okey, jadi insyaAllah kita masih lagi dalam siri podcast kita Suara UiTM Johor, tuntas dan inklusif. Dan mungkinlah sedikit juga soalan kepada panel kita iaitu Dr. Nurul Badriyah berkenaan dengan mungkin ada tak ataupun apakah nasihat kepada mereka yang merasakan diri mereka ni introvert. Dia mengaku yang dia ni introvert, tetapi pada masa yang sama perlu untuk bergaul atas sebab-sebab tertentu. Mungkin sebab dia seorang pelajar, mungkin sebab dia seorang staff, ataupun mungkin sebab dia nak berniaga. Contoh kan, nak cari rezeki, kena bercakap tapi dia introvert. Jadi apa sebenarnya mungkin sedikit nasihat, sedikit orang kata perkongsian untuk kita sama-sama mungkin boleh kita apply dalam kehidupan kita supaya kita boleh berubah kepada orang yang boleh bermasyarakat tapi ada orang kata kadar-kadarannya. Silakan Doktor. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Okey, pertamanya kita di sini ni memang tidaklah kita nak kata semua orang tak boleh jadi introvert. Bukan macam tu. Kita sebenarnya kenal. Maksudnya apabila kita tu adalah seorang introvert, kita tahu diri kita introvert. Introvert ni ciri-cirinya bila dia jumpa orang kan dia jadi macam bateri dia drain. Kan dia penat, dia letih. Jadi sebenarnya kita memang mengakui kewujudan personality macam tu. Berbanding dengan extrovert, dia charge pula bila dia jumpa orang kan. Jadi kita menghargai keberbagaian manusia
Sebab yang pertamanya, kita tahu Allah ni memang cipta kita pelbagai. Ada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Okey. Ayat tu bermaksud ya wahai manusia. Allah mention kat situ, wahai manusia, aku ini jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan aku ini jadikan kamu ini kabilah-kabilah, dan juga orang-orang ataupun syu'uban tu kita panggil kaum-kaum lah. Kaum-kaum lita'arafu. Lita'arafu itu untuk saling berkenal-kenalan. Kan? Allah mention sebenarnya yang memang kita ni dicipta pelbagai. Perangai pun lain, culture pun lain. Macam tadi kita cakap pasal Kubah pun lain, apatah lagi orang kan. Makanan beza, apa beza. Tapi untuk apa tu? Lita'arafu. Itu yang kita kena pegang dekat dalam diri kita. Tak kira kita belajar ke, kita tu apa ke. Jadi kita dah tahu dah ni. Yang pertama kena kenal diri dulu. Okay, memang confirm lah saya ni introvert. Kalau jumpa orang sekejap lagi menggeletar-geletar. Kalau jumpa orang sekejap lagi tak sabar nak balik gua. Kan? Contoh kan, kita panggil gua kita lah kan, nak balik tempat selesa kita tu, comfort place kita kan. Jadi dalam masa sama kita tak buang benda tu. Jangan buang. Itu adalah kelebihan kita. Itu adalah kelebihan orang introvert lah. Maksudnya kalau introvert ni, kalau digilap, dia punya peribadi dia sangat menarik. Okay? Dia punya peribadi, dia punya perilaku menyenangkan. Okay? Dia cakap pun tersusun. Kalau kita tengok orang introvert ni, orang kalau dia senyum pun kita rasa macam gembira kan kat kita. Kan? Jadi kalau digilap, dielokkan tu memang bagus lah. Jadi hargai diri. Kalau kita introvert tak ada masalah. Tapi jangan sampai masuk ke anti-sosial tu tadi. Tak suka jumpa orang, tak nak apa kan. Jadi kita yang pertama, kita kenal diri kita tu lah. Okay, yang kedua, kita tahu tanggungjawab kita tu tadi kan. Kita tahu kita ni kena saling berkenal-kenalan dengan orang, jumpa orang, bermuamalah dengan orang. Itu memang tanggungjawab kita lah. Memang kita kena buat. So kita sedar tanggungjawab kita. Sebab kita kat dunia ni bukan sahaja hamba Allah, tapi kita juga khalifah yang nak memakmurkan bumi ni. Kalau kita tak keluar, kalau kita tak jalankan tanggungjawab kita, macam mana kita nak jalankan peranan kita sebagai khalifah tu tadi? Kan? Kalau tak pergi pelajar, macam mana nak lulus periksa? Kan? Itu nombor satu sekali. Kan? Tak boleh introvert, tak boleh jumpa lecturer. Tak boleh. Kita kena kan pergi kelas, kita kena siapkan tugasan kita apa semua. Itu adalah tanggungjawab lah. Okay? Saya nak memetik satu kisah lah, satu nasihat Salman Al-Farisi, seorang sahabat. Dia menasihatkan kepada Abu Darda. Abu Darda ni orangnya sangat kuat beribadah. Dia suka menyendiri. Dia duduk sorang-sorang je kan. Jadi Salman Al-Farisi ni dia tegur. Okay? Dia bagi nasihat lah kan, sekawan-kawan. Dia kata apa? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika haqqan. Dia kata, inna li rabbika alaika haqqan wa li ahlika. Okay? Li rabbika itu kepada Tuhan kamu, atas kamu ada hak. Apa hak Tuhan pada kita ni? Hak ibadah, betul Hak ibadah kita kepada Tuhan. Lepas tu dia sambung lagi. Wali ahlika alaika haqqan. Dia kata, ahli tu siapa? Keluarga, kaum keluarga. Dan kepada kaum keluarga kamu, ke atas kamu tu hak. Apa hak keluarga kita pada kita? Kadang memang kita rasa kadang penat, kadang kita nak menyendiri, nak me time. Lagi-lagi ibu, ayah. Kadang kan anak ni kalau dia ibu, ayah, dia tak berhenti. Okay. Jadi kita macam nak ruang privacy kita. Tapi kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, wali ahlika alaika haqqan. Ada hak anak tu pada kita. Kalau dia tu ibu sebab dia lapar, kita kena bagi makan kan. Kalau dia tu ayah sebab dia nak beli something kan, yang penting untuk dia punya mungkin tugasan ke, so kita kena pergi belikan. Okay, jadi dia ada hak kepada anak tu tadi. Wali ahlika, kepada tadi sebut tentang suami isteri. Ada hak juga sesama pasangan kan. Dan juga wali jasadika. Ini dia memang lagi deep kepada badan pun ada hak. Wali jasadika alaika haqqan. Apa hak kita, hak badan kita pada kita? Hak bersihkan diri, hak kita makan makanan baik, hak kita untuk bila dia perlu rehat, kita rehat. Itu wali jasadika. Sampai tahap tu Islam dia jaga kita punya hak. Okay, hak diri kita. Rasa diri kita ni macam aku dah habis dah energi ni, kena buat something. So kita hormat hak jasad kita ni. Dia perlu hak. Okay? Dan juga
i'ati kulli zi haqqan haqqah. Okey. Nah, Salman Al-Farisi ni cakap dekat Abu Darda, tolonglah bagi pada setiap yang memiliki hak itu hak-hak masing-masing. Jadi apabila Abu Darda ni dia bila Salman cakap kat dia tu, dia macam betul ke macam gitu kan. Dia apa dia buat? Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Okay? Buat sahabat ni, dia memang kalau rasa pelik ke betul ke apa ke dia ni, dia terus pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah jawab apa? Salman benar. Okay? Jadi Rasulullah pun membenarkan kata-kata Salman ni tadi. Jadi kita percaya pada setiap di sekeliling kita ni ada hak masing-masing. Termasuklah diri kita, hormatilah diri kita. Kalau kita tu introvert ke, kalau kita tu extrovert ke, tak kira lah. Tapi kita bagi hak pada dia, keluarga kita pun sama, dan juga pada Tuhan kita pun ada hak. Okay, jadi saya rasa itulah dua. Okay, Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian daripada Dr. Nurul sebentar tadi berkaitan dengan hak-hak kita, ataupun maksudnya kita ada juga hak kepada diri kita sendiri, kita ada juga hak kita kepada Allah, kepada ahli keluarga dan juga masyarakat ataupun orang sekeliling. Jadi mungkin sebagai penutup ataupun untuk kita simpulkan tentang topik kita ini yang berkaitan dengan introvert atau antisocial. Jadi di manakah kita sebenarnya sekarang ini? Jadi untuk kesimpulan, eloklah untuk kita bertanyakan sedikit ataupun nak tanyalah apa sebenarnya yang mungkin mesej yang boleh disampaikan kepada para penonton kita berkaitan dengan topik kita hari ini. Sama ada macam mana kita nak implement ataupun apply konsep introvert ini, dan bagaimana pada masa yang sama kita nak seimbangkan juga kehidupan bersosial, kehidupan bermasyarakat menurut Islam. Jadi silakan Dr. Azizah. Sebagai, terima kasih kepada moderator. Sebagai kesimpulannya pada hari ini, pada pagi ini, kita melihat sama ada diri kita ni extrovert ataupun introvert. Ianya kita yang paling penting adalah kita menjaga hak-hak dan tanggungjawab seperti mana yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Dan juga apabila kita mengenal diri kita itu, Abang kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah, kan, iaitu siapa mengenal dirinya maka dia mengenal juga Tuhannya. Jadi apabila kita kenal diri kita, kita kenal ciri-ciri diri kita, barulah kita boleh mengenal bahawa cantiknya Allah jadikan diri kita ni begini, Allah jadikan diri kita ni begini, Allah jadikan orang lain begini. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengannya, dan kita ambillah ayat yang seperti mana dikupaskan tadi, banyak dah ayat Quran dan hadis tadi, kita jadikan Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu contoh untuk bagaimana mereka bergaul sesama mereka, bagaimana mereka mengadaptasikan bersama dengan sesama keluarga. Saya teringat bahawa satu masa Rasulullah telah wafat. Jadi Bilal satu masa itu kerana tak tahan duduk di Madinah, kerana Rasulullah wafat, dia rindu kepada Rasulullah, kan. Jadi Rasulullah Bilal tadi pergi jauh, kerana tak sedih kerana Rasulullah dah pergi meninggalkannya. Tiba-tiba satu hari Bilal tadi mimpi Rasulullah datang dalam mimpinya. Dia kata Rasulullah pesan kepada Bilal, kenapa lama tak ziarah aku di Madinah, kan. Maka Bilal pun akhirnya pergi ke Madinah tadi. Jadi maksud yang kita sebutkan tadi bahawa maksudnya Rasulullah itu sendiri menjadi panduan kepada kita. Panduan kepada kita bahawa sehingga apabila Bilal balik ke Madinah tersebut, keseluruhan penduduk Madinah tu dia sangkakan bahawa Rasulullah masih ada lagi. Rasulullah masih ada lagi. Jadi itulah nak menyatakan bahawa kuduah Rasulullah itu kekal dalam hati manusia ni. Jadi sebab itulah kita kena ambil kuduah ataupun contoh-contoh Nabi SAW. Sebagai kesimpulan itu tadilah bahawa janganlah kita memutuskan hubungan, dan kita sampaikanlah
tanggungjawab kita yang berhak kita berikan haknya, dan yang kita menuntut haknya untuk menuntut haknya maka orang lain berikan kepada kita. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okay. Terima kasih kepada Dr. Azizul atas message untuk kita bersama apply dalam kehidupan kita. Dan mungkinlah sedikit lagi daripada mungkin panel kita, Dr. Nurul, mungkin sedikit penutup bagi topik ini, silakan. Okey, terima kasih. Dah nak habis dah kan? Cerita panjang dah, macam-macam hadis, macam-macam kisah dah keluar kan. Jadi kita nampak lah, maksudnya kita nampak, kita balik kepada kita punya topik tadi, jom terokai jom terokai pandangan Islam berkenaan introvert dan juga antisosial lah. Jadi kita kupas keseluruhannya, apa yang dibolehkan di dalam Islam ataupun dianjurkan dalam Islam itu adalah mengiktiraf kita punya personality ataupun kepribadian. Introvert itu tidak salah, terimalah dengan hati terbuka dan jadilah orang introvert yang paling baik. Maksudnya yang paling mengikut anjuran Islam tu tadi. Okay? Raikan diri kita, tak ada masalah, tapi jangan sampai kita melampaui batasan sehingga kita termasuk golongan anti-sosial tu tadi, yang membenci kepada jemaah, yang tidak mahu kepada kemasyarakatan kan. Sebenarnya kita meletakkan diri kita ni di tempat orang. Cuba kalau kita bayangkan kan, diri kita, orang lain tu tak nak tegur kita, tak nak senyum pada kita, kita pun terasa kan. Jadi kita meletakkan diri kita macam tu kan. Sedangkan nanti pun kalau kita dah meninggal nanti pun orang lain yang nak kebumikan kita kan. Kita tidak bergolek masuk sendiri kan. Maksudnya orang lain yang nak kena kafankan kita, orang lain nak kena kuburkan kita. Jadi nanti kalau orang pun tak tahu kita wujud, kan, disebabkan tadi atas alasan katanya dirinya introvert, kan, tapi orang tak kenal siapa dia, kan. Janganlah sampai ke tahap menjadi antisosial tersebut. Jadi kat sini kita kembalilah kepada lunas-lunas agama. Sebenarnya Islam tu dia datang sebagai cara hidup kita. Ambillah yang baik, jadilah teladan. Tadi kita cakap Nabi itu sebagai qudwah hasanah. Nabi itu adalah sebaik-baik untuk kita implementkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi saya pun hujungnya saya mohon maaf mungkin ada kesalahan ataupun bergurau apa. Jadi itu sajalah dari saya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Nurul atas kesimpulan dan penutup yang sangat bermakna lah untuk kita sama-sama belajar. Dan Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung siri podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel jemputan kita, Dr. Nurul Bajrah binti Ali dan juga Dr. Muhammad Azizul Rahman Ramli atas kesudian untuk hadir dalam siri podcast kali ini, iaitu Suara UiTM Johor, tuntas dan inklusif. Dan atas orang kata perkongsian ilmu yang sangat insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita yang mendengar. Even saya pun banyak juga belajar daripada panel-panel kita hari ini, dan diharapkan para penonton yang melihat siri podcast pada hari ini, pada kali ini, orang kata dapatlah belajar sesuatu dan kita sama-sama baiki diri kita apply dalam kehidupan kita. Terima kasih juga saya ingin mengucapkan kepada penerbit rancangan kita, iaitu Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Johor, kru-kru penerbitan, editor dan juga jawatan kuasa program yang saya rasa, saya yakin dan pasti mereka sangat berhempas pulas dan sangat-sangat bersungguh-sungguh gigih untuk orang kata set up semua ni dan juga bagi ruang untuk kami berkongsi ilmu kepada masyarakat. Dan diharapkan semoga ia memberi manfaat lah kepada semua pihak yang orang kata mendengar dan seterusnya lah, insyaAllah. Jadi kita saksikan juga Suara UiTM Johor di siri yang akan datang dengan topik yang lebih menarik, dengan kupasan yang lebih menarik, dengan panel-panel yang mungkin insyaAllah hebat-hebat belaka, untuk kita sama-sama lagi belajar dan mendalami lagi certain ataupun isu-isu yang mungkin akan kita kupas nanti, insyaAllah. Bagi pihak saya sebagai moderator pada hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, mungkin terlebih ini kan orang kata bergurau. Mohon maaf jika ada yang terkasar bahasa, ada yang tersilap bicara, sebab saya juga manusia. Dan dengan harapan kita sama-sama jugalah, tak ada gelak-gelak pun, ketawa-ketawa pun, ya kan, tetapi kita belajarlah juga, kita ambillah manfaat,
InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan suara UiTM Johor, tuntas dan inklusif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.